Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Selamat malam semua. Apa khabar? So, malam ni kita malam ni dia So ya, jemput masuk semua yang sedang live, insyaAllah boleh join kita punya live. Saya buat live malam ni just untuk insyaAllah, sebab tadi ada di kalangan kita yang hadir ke kita punya training tak sempat pun untuk bertanya soalan kan. Jadi malam ni saya buat khas untuk jawab any question regarding business, terutama siapa-siapa yang tak sempat untuk bertanya soalan ketika kita punya program Amazing Founder Grow Business Berlaju. Esok kita ada lagi. Tapi I'm here to help you guys. So, boleh any question. Dekat sini dia lebih dekat kan, dia lebih intimate. Macam tu. Abang Fasi, Waalaikumsalam. So, yang live, thank you so much. Boleh tap screen dulu dan jemput masuk. Kita akan mula sesi Q&A kita bila mana kita dah capai 1,000 like, insyaAllah. Alright, start 1,000 likes, saya akan start ambil soalan-soalan daripada anda sebelum hari ini melabuhkan tirainya, insyaAllah. Okay, hari ni hari ni kita berkumpul dengan founder-founder, insyaAllah, di IDCC. So far so good, Alhamdulillah, Allah bagi bagus. Dan saya nampak ada banyak daripada kita belajar sesuatu. Cuma this is only the first day. Alright, this is only the first day. Esok akan ada banyak lagi, insyaAllah, yang kita akan belajar, insyaAllah. Syifa Ali, Assalamualaikum. Pagi, tak tidur lagi. Esok kena bangun awal tu. Esok bangun awal, make sure bangun awal esok pagi. Okay? So, tap screen, kita start Q&A kita bila kita sampai 1,000 likes, insyaAllah. Apa yang Syifa belajar tadi, Syifa? Apakah yang Syifa belajar tadi? Kalau nampak berisi sekarang. Berisi naik sikit je, naik sekilo, 2 kilo something, macam tu lah. Tapi Alhamdulillah dia dah mula balik regime selepas raya ni, sebab raya kan. Kita tak boleh salahkan raya, tapi basically naik lah kan. Saya mengakui naik sikit, tapi naik adalah 2 kilo kot, macam tu, 2-3 kilo. Dan kita baru start balik regime untuk diet balik, insyaAllah. Okay, dah 1,000, Alhamdulillah. Alamak, lupa pula, saya patut saya ambil air lah tadi, tapi tak apalah. InsyaAllah. So Syifa bagi tahu ubat bisnes adalah sales. So anything related to business, masalah apa-apa saja berkait dengan business, dia pasti akan selesai kalau sales tu banyak. Tapi kalau sales tu sikit, dia akan banyak masalah nanti. So treat bisnes kita punya sakit melalui naikkan jualan bisnes kita. So once jualan naik,
So banyak perkara akan selesai, insyaAllah. Tu pakai workspace email tak? Tuan, tu kena pakai you kena create account. So tak ada masalah, bukan workspace email. Sebab dia akan ada spesifik untuk talent AI punya dashboard. So tak ada masalah. Kena bayar. Esok saya tak pasti. Dahlia datang tadi Esok saya akan bagi access untuk dapat free talent AI tu. So make sure datang esok lah. So esok saya akan bagi tahu macam mana nak access free. Team saya akan bagi the link untuk you try access for free. Tengok macam mana esok. Okay? Right? Kalau mau jadi great company, kena tanya soalan who instead of what and how. Yes, betul Syifa. Tuan nak tanya untuk teknikal Facebook TikTok ads, tuan ada buat kelas tak? Dia ada dalam mastermind, which is program kita untuk setahun. Program setahun ada untuk Facebook dan juga TikTok. Ada. Tapi dia program, dia panggil program Academy Business Funny Evo. Okay? Alright? Ya tuan, thank you. Nanti ada link. Baik, insyaAllah. Datang esok esok. Tadi saya pun sebenarnya nak melabuhkan tirai hari ni lah. Saya kata bismillah, kalau ada someone yang boleh saya bantu lagi, insyaAllah. Okay, so bagaimana kesihatan bisnes? Any question regarding business, boleh tulis kat bawah. Okay. Tadi ada beberapa soalan yang ditanya ketika seminar tadi. Yelah, waktu belum tidur lagi, belum nak tidur dah sebenarnya. Lepas tu saya kata buat live sekejap, sebab tadi waktu kita training seminar tadi tu, ada yang saya tak jawab soalan lagi kan. Jadi saya rasa ada orang dia datang dengan pengharapan kan. Jadi kalau saya tak, masa kita sangat mencemburui lah basically. So saya sambung dalam live lah. Sebab saya sambung dalam live lah. Tengoklah how it goes. Kalau malam ni live panjang lah cerita dia. Okay, bergantung kepada soalan yang anda berikan, insyaAllah. Okay, bismillah. Patut saya ambil air tadi. Apa tadi? Saya cakap apa tadi? Tak apalah. Tengah cari soalan tadi. Okay. So, tadi ada beberapa soalan yang diutarakan ketika dalam kelas. So, I believe soalan tu kadang-kadang ada orang dia rasa bila saya jawab soalan ni, saya hanya jawab soalan tu to that particular person. Tapi sebenarnya bila kita aktif student, kita aktif belajar, setiap soalan yang diberikan oleh orang lain itu juga akan reflect ourselves. Alright? Setuju? Siapa yang kat sini yang live dengan saya ni yang datang training tadi? Yang datang training kecuali Dahlia, kecuali Syifa kan? Siapa yang datang? Boleh komen tak? Amin. Okay. So kadang bila kita jawab soalan, saya suka menjawab soalan sebab kadang-kadang bila saya bagi konten ni dia ataupun kita belajar dalam kelas. So konten ni dia content is good untuk kita belajar. But then bila kita betul-betul belajar adalah through Q&A tau. Through Q&A. So Q&A tu basically kita belajar dan untuk kita fahamkan our business. Okay? So tadi ada soalan tentang sentimental value. Means kita buat business ni kita ada sentimental, kita takut nak naikkan harga business kan. Naikkan harga business ni dia dah bukan satu options tau. Dia bukan satu options, tapi dia adalah satu kemestian. Menaikkan harga dalam bisnes dah jadi satu kemestian. Wajib. Sebab bila kita tak naikkan harga,
kita akan ada masalah in term of margin tau. Especially sekarang, terlalu banyak, kita panggil apa? Uncertainty. Kita hidup dalam dunia VUCA. Right? Volatility, uncertainty. Kan? So, kita hidup dalam dunia VUCA yang terlalu banyak uncertainty semua ni. Jadi, bila anda main turunkan harga, you cannot survive. So, you kena belajar cara naikkan harga so that you ada margin business. Okay? Bisnes apa yang sesuai untuk student? Affiliate. Affiliate the best. Mucim. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Jumpa esok Jumpa esok Mucim. Okay? Any question guys? Boleh tulis kat bawah. Duduk Pasir Putih alik mana? Saya duduk alik bypass. Jalan bypass Pasir Putih. Kalau pergi ke jalan bypass lah. Rumah saya tepi jalan je. Teka mana se. Bila next seminar? Saya pun tak pasti dan next seminar. Tengok keadaan. Sebab itu semua bergantung dengan team Academy Fani Evo. Dia ada pengurusan dia. Saya saya akan ada jadual tu nanti. Alright, right after kita punya event selesai esok insya-Allah. Markas Tahfiz Al-Aitam Padang Pak Ahmad. Alik mana Markas Tahfiz? Markas Tahfiz pada Pak Ahmad depan masjid tu kau. Depan masjid, ngadap masjid. Itu sekolah agama Khairunisa 1. Apa yang 1 Khairunisa? Send me heart. Thank you so much Khairunisa. Oh, dekat dengan Zuri Ice. Okey, tahu. Dekat tepi baru tu Dekat tepi baru. Hak sebelah kalau nak pergi ke KB tu sebelah kiri. Betul tak? Di sebelah kiri ada retok tu. Betul? Saya ada hobi. Kita tanya Q&A business. Ada hobi ke tak? Apa hobi saya antara kegemaran saya adalah melihat satu perkara atau orang tu grow. Saya suka tengok benda growth. Saya suka tengok orang berkembang tau. Bukan berat badan dia berkembang, tapi saya suka tengok orang berkembang. As if dulu dia tak pernah buat, atau dia ada masalah begini, dia soft dan dia grow. Saya suka tengok perkara begitu berlaku. That's why bila saya tengok student-student dekat Fani Evo, dia do something dan dia ada progress, itu yang buatkan saya happy untuk buat apa yang saya buat. Mucim, okay. Tahu dah. Macam mana Tuan berjaya ke belajar pandai Tuan? Tak, dia rahsia kejayaan ni untuk semua yang sedang live dengan saya. Rahsia kejayaan ni dia adalah luck, bernasib baik. Okay, bernasib baik. Jadi macam mana nak lebih bernasib baik? Buat lebih banyak.
Bila you buat lebih banyak, basically you akan lebih bernasib baik. Okay? It's all about luck. Okay? Ini sama juga. Saya kat sekolah saya tak pandai. Tapi macam mana saya nak jadi dapat markah yang baik masa tu lah kan. Saya kena buat berkali-kali. Sama. Dengan semua orang yang berjaya, saya tak kata saya berjaya, tapi Alhamdulillah Allah bagi certain Allah bagilah kan. So ceritanya adalah nak berjaya ni you kena ada tuah. Macam mana nak bertuah? Saya akan lebih bertuah, anda akan lebih bertuah kalau anda berusaha lebih kuat. Salah satu cara. Esok baru nak join, datanglah, boleh, tak ada masalah. Boleh datang tomorrow, Tanka Sport. Okay, apa bisnes yang sesuai untuk 25 dengan modal bawah 50,000? Pertama sekali tuan, saya tak tahu Tuan Izul datang training ke tak tadi. Jawapan saya very simple. If you have modal, perkara pertama yang tuan perlu buat adalah cari ilmu tuan. Cari ilmu. Why? Sebab jangan cerita 50. 1 juta pun tanpa ilmu habis duit tu. Jadi ambil sedikit keuangan tu, pergi belajar ilmu. Okay? Ilmu apa? 2 ilmu penting. Marketing and sales. Alright? Marketing and sales. Bila you tahu how to do marketing, how to do sales, sampah pun boleh jadi emas. Okay? So, that's the best. Okay? Kalau saya sekurang, kena banyakkan bersedekah ke tuan? I believe dalam kita buat bisnes ni sebenarnya, kalau bisnes ni tidak mendekatkan kita dengan agama, kita sedang buat perkara yang sia-sia. Okay? Itu pandangan saya. Saya bukan nak tunggang agama ke apa, tidak. Tapi itu cara saya melihat bisnes. Sebab bisnes kita jadi ke tak jadi ke, kaya ke, miskin ke, billionaire ke, jutawan ke, tak jutawan ke, ujungnya yang paling betul adalah kita akan mati. Alright? Ujungnya kita akan mati. Jadi kalau kita buat bisnes tu just untuk dapat duit, untuk dunia, kita buat benda yang sia-sia. Orang yang paling bijak adalah orang yang ingat mati. Okay? Jadi untuk menjawab soalan banyakkan bersedekah ni, kita kena faham satu benda je. Selain daripada Allah semua adalah asbab rezeki, Allah adalah pemilik pada rezeki. Jadi Allah yang akan bagi rezeki kita. So apa perlu kita buat? Kita buat saja asbab. Buat saja asbab. Pemilik asbab, pemilik rezeki akan bagi rezeki tu. Jadi kita buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Kita buat je. Jadi apa Allah suka? Allah suka tak kita usaha? Kita usaha. Allah suka? Niat. Ya Allah, aku usaha. Allah suka tak orang berusaha? Allah suka. Kalau kita nak sales banyak, Allah suka tak bila kita istighfar, mohon ampun pada Allah? Allah suka? Sebab di mana janji Allah dalam surah Nuh? Bila kita mohon ampun dengan istighfar, Allah akan bagi rezeki selebat hujan, harta, anak-anak, kebun-kebun, dan di dalamnya ada sungai-sungai. 5 janji Allah. So kalau nak murah rezeki, istighfar. Boleh. Nak murah rezeki, apa lagi janji Allah? Sedekah 10 kali ganda, 700 kali ganda, unlimited. Dan pada masa sama, sedekah boleh, bala tidak akan melangkaui sedekah. Jadi sedekah tak jadi datang kalau kita bagi sedekah. Jadi ini semua kaedah-kaedah yang Nabi SAW bagi tahu, apa yang saya pegang juga. Tapi kita kena faham root dia. Root dia adalah selain daripada Allah semua adalah asbab rezeki, Allah adalah pemilik rezeki. Jadi kalau Allah pemilik rezeki, kita buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Okay? Konsep 100x belum dijelaskan bagi yang baru daftar SSM kemarin. 100x 6 bulan belajar. Harga dia pun kena tanya tim saya lah. Saya pun tak ingat lah. Saya bagi tahu tak ingat tu, saya betul-betul tak ingat. Sebab again saya bagi tahu, saya bukan nak menjual as if jual-jual sangat. Saya just bagi tahu apa track record
orang yang buat, apa strategi yang mereka buat. Dan pada masa yang sama, ilmu apa yang mereka guna. That's it. So 100x adalah untuk start up. Ni for those yang datang ke training lah. Ni 6 bulan punya kelas. Harga memang betul-betul saya tak ingat. Betul-betul saya tak ingat. So kena esok pergi ke belakang, jumpa dengan kita punya consultant, tanya harga 100x berapa. Okay. Konsep langgar dalam start bisnes ni boleh pakai tak? Boleh, tak masalah, langgar je. Jangan bila kita baru start bisnes, jangan overthinking. Kita kena buat banyak, bukan fikir banyak bila buat bisnes awal-awal. Bila kita dah satu level, kita dah naik strategic level, masa tu baru kita fikir banyak. Alright, sebab yang buat banyak tu dah jadi team yang buat banyak. Kita dah kena banyak fikir, bukan banyak buat. Peringkat awal kita kena banyak buat, dia banyak fikir. Okay, faham? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak kawal nafsu? Macam mana nak kawal nafsu? Ada juga orang tanya macam mana nak kawal nafsu. Macam mana nak kawal nafsu? Puasa. Puasa. And then nombor 2 adalah tengok siapa kita berkawan. Itu pandangan saya lah. Alright. Anda kena ingat nafsu-nafsu ni ditunggang oleh setan. Kita ada 2, anda bayangkan kuda dengan penunggang kuda. Kuda tu nafsu, yang menunggang nafsu adalah setan. Jadi yang menunggang kita sebenarnya adalah yang buatkan nafsu kita membuat-buat tu adalah setan yang tunggang nafsu kita. Itu cikgu saya ajar saya lah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu suppress setan. So apa yang Nabi SAW bagi tahu, apabila perumpamaan manusia dengan syaitan ini seperti kambing dengan serigala. Kalau kambing duduk seorang-seorang, serigala akan datang. Nabi SAW bagi tahu apa? Duduklah di dalam jemaah dan duduklah di masjid. Jadi kena duduk dalam jemaah, duduk dalam masjid. Dan duduk jemaah tu maksudnya duduk dengan golongan orang yang baik, orang yang bagus. Duduk di masjid, duduk di tempat-tempat yang baik. Maka bolehlah kita suppress. Orang baik mesti akan jom puasa esok dan sebagainya kan. Kita akan suppress, InsyaAllah. Pablo minta DM saya, Ustaz. Nanti tim saya buka. Saya macam mana saya nak buka? Lama tak nampak datang ke Awash pada Pak Ahmad. Salam tuan, lama tak nampak datang. Saya dah 2 kali. Minggu ni saja 2 kali. Minggu ni dah sekali, minggu lepas sekali. 6 bulan tu kelas apa? Itu 100x. Sri Dewi datang training tadi tak? Kan ada 100x kan? Itu 6 bulan. Nak tanya kita nak aktifkan iklan bisnes account dalam Facebook, TikTok, macam mana ya? Boleh teruskan iklan tuan-tuan. Basically kalau saya nak jawab dekat sini is a bit technical. Tapi of course tuan perlukan ada account untuk ads. Account ads tu boleh dibuka. Kemudian apa perlu tuan buat? Kalau dekat TikTok tuan tengok mana iklan yang pergi, mana konten yang pergi, tuan iklankan. Tuan repackaging kan, jadikan tu sebagai iklan. Okay, jadikan tu sebagai iklan. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan letak CTA kat belakang. As simple as that. Okay. Okay tak kalau spend duit beli mesin sabun layan diri Ashraf Awang? Maksudnya you nak start niaga mesin sabun layan diri, macam tu. Kalau tanya saya, jawapan dia sangat boleh. Sebab kita ada student mastermind kita buat ratusan ribu dalam masa yang sangat singkat jual mesin sabun layan diri. So jawapan dia boleh tak? Boleh. Tapi how can you speed up the process untuk you dapat lebih banyak jualan? Focus on cari agent instead of you buat sendiri. So you spend duit beli mesin sabun layan diri. And then bila you dapat satu strategi, duplicate dengan cara you ajak orang lain nak tambah income tak? Okay, dia pun own dia punya mesin sabun layan diri di bawah you punya brand. So dengan cara tu you boleh dapat banyak ni dalam masa yang pendek.
Alright? Fizi tahir insyaAllah. Nanti jumpa esok Fizi Allah bagi yang nak jentik tu Allah. Saya mudahkan. Atau saya asbab saja untuk tuan dapat faham tu. Kalau yang buruk tu memang daripada saya dengan tim lah. Tapi yang baik tu Allah yang bagi. Allah yang nak bagi pada tuan. Okay? Salam, saya baru mulakan bisnes sebulan. Saya nampak banyak kekurangan. Boleh ke saya stop kejap bisnes untuk perbaiki? Amir, Ezara, betul. Jangan stop. Jangan stop. Bila berniaga, when you do business, jangan stop. Jangan stop. Alhamdulillah Allah bagi izin. Saya sendiri pun Alhamdulillah lah. Daripada first day saya berniaga, saya memang dah tetap berniaga. Jadi saya buat lah kan. Saya buat, saya jual barang, pergi jumpa orang marah, orang maki semua, saya biarkan je. Saya tak berhenti. Dan saya tengok siapa yang belajar dekat akademi bisnes kita kan, for those yang tak berhenti, dia akan breakthrough. At one point, kok mana-mana pun dia akan breakthrough. Alright, dia akan breakthrough. Jadi don't stop, but dia ada but kat belakang. Cari mentor, guru untuk dapatkan ilmu dan circle. Alright? The moment you ada guru, you akan ada ilmu, you akan ada circle. Kalau you nak memperbaiki sendiri, boleh tak? Jawapan saya, boleh. 100%. It's your life. It's 100% boleh untuk anda memperbaiki diri sendiri. Tapi kalau ada jalan cepat, kenapa nak lambat? Okay? Kalau ada jalan cepat, kenapa nak lambat? Jadi, to be honest, saya pun sendiri selalu fikir saya nak buat sendiri. Saya lah dulu And then sampai satu masa, dia bengang tau. Dia bengang dan fed up. Bengang, fed up. We don't know what we don't know. Jadi apa yang saya buat adalah, saya rendahkan ego saya pergi belajar. Alhamdulillah proses tu jadi lebih mudah. Dan Allah bagi izin untuk mempercepatkan proses. Okay? Who do you look up to in entrepreneurship, Sir Anwar? Bismillah. Kalau nak tanya role model, I would say, kalau tanya saya at the moment, saya memang suka dan lihat cara Haji Ali. Alright? Haji Ali, founder Al-Ihsan. Sebab beliau berniaga, buat bisnes, beliau sangat serah bulat-bulat pada Allah SWT. Beliau tak hirau apa saja yang berlaku dekat luar. Beliau hanya fokus 100% pada whatever perkara yang boleh make sure produk Al-Ihsan jadi bagus, promotion Al-Ihsan jadi bagus, kat mana dia buka cawangan Al-Ihsan, cawangan yang bagus, dan orang-orang dalam Al-Ihsan tu orang yang bagus. Dia fokus kat situ. Dan dia memang bulat-bulat serah pada Allah. Dia buat apa Allah suka, dan saya nampak depan mata saya Allah bagi apa yang dia suka. Subhanallah. Okay. Saya pada masalah marketing dalam bisnes, ada tips tak untuk mengelak orang buat sihir dalam bisnes kita? Macam ni lah Dewi, Sri Dewi. How can I say this? Kita, bisnes kita, when we do business, bila mana kita buat bisnes ni, memilih target market business is very important. Okay? Target market. Jadi, bila mana, saya ambil contoh lah.
Contoh anda pilih target market orang-orang yang high end, Louis Vuitton, Gucci, LV, Prada. Geng-geng ni dia lebih fokus untuk bina produk yang terbaik, marketing the best marketing. Right? So bila mereka fokus on that, mereka tak ada perkara-perkara yang Sri Dewi tulis tu. So dengan siapa kita berurusan tu akan menarik juga orang tu membeli dan juga siapa yang menjual. Boleh faham Sri Dewi? So instead of you focus on berlaga, bergaduh dengan geng, baik you cari satu target market yang highway dia kosong, blue ocean. InsyaAllah, dengan izin Allah. Saya baru nak start dalam bisnes, boleh ke saya bayar influencer untuk promote produk saya? Sesuaikan boleh, tak masalah. You can always pay influencer. That is the one of the best strategy at the moment, which is using influencer to promote your product, to give reviews untuk your product. Student kelas ngaji tak bayar yuran. Setiap bulan kita minta bayar, tapi tak bayar juga. Patut ke buang dia? Syahid Iqra. Kalau itu adalah tuan punya rules and regulation dan dia tak bayar, boleh terminate, tak ada masalah. Sebab tuan buat tu sebagai kelas kan. Tapi kalau let's say lah tuan nak masih mengajar, jadi instead of tuan buang dia, right, tuan nak buang dia, tuan pun kesian juga. Tuan pun sedang ajar orang mengajar Quran, besar pahala kan. Jadi tuan boleh you can always go for sponsors. Tuan carilah siapa-siapa yang nak sponsor. Ada seorang ni tak mampu nak bayar tapi dia nak belajar Quran, belajar Iqra, cari sponsor tu. Then orang tu boleh sponsor budak tu. Boleh? Okey tak? Tuan mastermind untuk startup adakah sesuai? Sebab tadi sharing mostly banyak dah run business. Tak ada masalah Fizi. Bila kita baru nak run business, kita duduk di dalam golongan orang yang dah berniaga. Fizi rasa lagi cepat ke lambat Fizi boost your business? Definitely lagi cepat. Kan? Definitely lagi cepat. Jadi bila kita, sebab tu circle is very important. Bila kita ada cikgu, kita akan dapat ilmu dan juga circle. Kita ada cikgu, kita ada ilmu dan juga circle. So bila kita ada circle ni, dia akan mencorakkan kita jadi siapa kita. Kalau kita banyak berkawan dengan orang-orang yang buat kerja-kerja maksiat, walaupun kita ahli ibadah, lama-lama kita akan buat maksiat. Hari pertama mungkin kita tolak, kan? Hari kedua mungkin tolak. Hari ketiga mungkin kita nak okey lah sikit-sikit, kan? Lama-lama kita akan buat maksiat tu. Siapa kita berkawan tu akan menentukan siapa kita. Boleh? Apa pendapat tuan tentang bisnes takaful? Azwan nak suruh saya jujur ke? Macam mana Azwan? Azwan dah berapa lama duduk dalam bisnes takaful? Pandangan saya, peribadi saya untuk bisnes takaful, it might hurt you guys. Pandangan saya, takaful satu masa nanti people don't need takaful punya consultant. AI can replace your job. AI can definitely replace your job, dan mereka akan buat jauh lebih baik daripada ejen takaful. Ya, orang akan kata, yelah, tapi kalau sakit whatsoever kan perlukan ejen untuk settlekan whatever claim whatsoever kan. Tapi pandangan saya very simple. Jika itu adalah sistem, claim adalah sistem, maka ia sudah pasti akan di-upgrade over time kan. Jadi kalau if we are talking about 5-10 tahun lagi, pandangan saya, orang nak insurans, nak takaful, dia hanya perlu pergi online dan subscribe. That's it.
Okay. Sekarang saya masuk dah join affiliate. Masalah saya bukan nak ajak orang terdekat tu sebab saya bukan background peniaga. Jannah background peniaga. Tak apalah Jannah. Ajak je dulu Jannah. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak nak, kita tak ingin. 1 pergi 10 ku cari, 10 pergi 100 ku temui, 100 pergi 1000 kan ku cari ganti. Yang penting lawan tetap lawan. Saya tengah belajar AI agentic. Alhamdulillah, bagus. Apa pendapat tuan tentang niaga burger jalanan? Pendapat saya, burger tak salah. Yang salah tu founder burger tu. Burger tak salah. Burger ni semua orang nak. Cuma tengok founder tu nak besarkan bisnes dia atau tak. Kalau founder tu kata tak apalah, cukup lah, sekadar saya ada gerai satu, maka bisnes jalanan tak boleh pergi. Tapi kalau saya akan ada 1000, 10,000 stall, dia akan jadi bagus. Jadi pendapat saya very simple. Burger tak salah, yang salah adalah founder. Dia bergantung pada founder tu. Jalanan tak jalan tu cerita nombor 2. Kita ada seorang presiden kita jual burger je. Kampung burger. Pernah dengar? Tu kita punya student. Okay. Apa lagi? Build team atau marketing lagi penting dalam bisnes? Nur Syafiq datang kita punya training tak tadi? Nur Syafiq datang tak training kita? Nur Syafiq datang tak? Burger Nenes bro. Okay. Pak, boleh terima burger Nenes. Burger Nenes. Dia mengguris ke tak datang. Okay. So bila kita buat bisnes, marketing ke team dulu, dua-dua salah. Yang penting duit dulu. Okay, yang penting duit dulu. So peringkat pertama, it's all about duit. So duit ada 4 cara nak masuk. Sama ada you punya buat sales atau you boleh buat sales, or you can go for Allahumma salli ala Muhammad, loan. You can go for grant, ataupun you boleh go dengan investment. Duit dulu. Bila duit dah ada, then you hire. You cannot hire before you ada duit. So kalau kita tengok duit ada, kalau especially kita guna nombor 1, which is sales, macam mana sales nak masuk kalau marketing tak ada? So kita kena buat benda tu, kita kena buat marketing tu in order for us to get the sales. So, bila sales ada, you ada money, you ada duit. So duit tu you hire pekerja yang bagus. Okay? You cannot hire people without money. Betul tak? Mana ada orang boleh dibayar dengan, saya bayar awak dengan oksigen, dengan angin. Tak boleh. Okay, ada lagi soalan? Sila. Okay. For starting business, tuan suggest business apa? Low risk, Amirul Rosli. Amirul buat affiliate, Amirul. That's it. Affiliate is the best. Cuma saya tak tahu nak kembangkan bisnes Naim Syukri. Naim Syukri meniaga apa? Kalau belajar AI automation, lepas tu untuk apa? Untuk business, your business. Are you doing consulting atau you done for you untuk AI agentic whatsoever?
I don't know what kind of business kan. Cuba bagi tahu. Saya berniaga kedai makan tapi penat sebab buat seorang-seorang. Saya buat urutan tapi serap energi pesakit. Nak jual tudung online. ER Violet datang kita punya training tak tadi? Sebab tu pun nak apa Aisyah bagi tahu. Sesiapa yang buat bisnes dan dia buat sendiri semua benda, memang penat lah. So you need to understand how to build your team. Pertama, cari duit. Bila you dah masuk duit sikit, cari team dan pasukan. So that's how you grow the business. ER Violet, boleh? Dia bukan work hard. Dia work smart. That's how you grow your business. Work smart is how you get the money. Work smart is how you grow the business. Boleh? Kalau untung bersih 30, boleh je kan bang? Miho Nakano. Saya tak tahu tuan berniaga apa. 30% is it gross ataupun is it net profit? Kena clear dulu. Kalau net is 30%, padu lah. Apa nampak tuan tentang bisnes car wash, PPF dan kereta? Bagus, okay, tak ada masalah. Sebab bila mana company kereta launch kereta baru, alright, tuan boleh buat sales. So kalau tuan tengok industri kereta akan berhenti atau tak kan? So bila kita nampak industri tu it's a growing industry, you should grow too. Boleh yang live dengan saya ni, korang datang training tak pagi ni? Yang grow business lebih laju. Korang tak tidur lagi ke? Apa nampak tuan tentang bisnes tepung ayam goreng? Aizul Naim. Bagus. Cuma tepung ayam goreng ni ada banyak dekat pasaran. Apa yang membezakan tuan dengan produk-produk yang lain? Full stop. Okay, tuan kena cari keunikan tu. Bisnes kau, okay. Pest control, okay, tak salah. Pest control ni di mana ada rumah, di situ ada binatang dan haiwan. Di mana ada pejabat, di situ ada binatang dan haiwan. Cuma sekarang ni owner tu kenal binatang dan haiwan je yang bermain di rumah dan pejabat. Dia tak kenal siapa kita. Dia kenal binatang tu je, serangga tu je. Dia tak kenal kita. So what you should do adalah make them know you dengan cara marketing and branding. Hanis, saya kerja swasta plus bisnes tapi sama dengan penat. Adakah saya harus berhenti kerja? Hanis, siapa yang tulis soalan sabar, saya akan pergi satu-satu. Hanis berhenti kerja sebab Hanis penat, serabut dengan kerja, atau Hanis dah nak buat bisnes full time? Kalau Hanis Duta Skincare nak buat bisnes betul-betul full time, Hanis make sure you dah memang buat duit lebih banyak daripada gaji you sekarang. Then you decide untuk berhenti kerja. Okay? Otherwise, tak usah, right, bekerja dan berniaga lebih better. Sebab tak semua orang boleh bisnes tau. Tapi semua orang boleh self-employed. Kena faham tu. Tak semua orang boleh buat bisnes. Sebab bisnes ni lagi susah. Kalau rasa penat, Hanis, rasakan kepenatan bila you jadi founder. Founder lagi penat. Ni 21, 22 bulan, hujung-hujung bulan ni dia kena fikir gaji. Sekarang ni Hanis buat ke tak buat, dapat gaji tak? Dapat gaji kan? Sebagai businessman, founder, sale masuk ke, sale tak masuk ke, sale banyak ke, sale sikit ke, break even ke tak, gaji tetap wajib kena jalan. Jadi kalau Hanis kata penat,
saya rasa pandangan saya, Hanis tetaplah bekerja Hanis. Tapi buatlah bisnes part time. Boleh? Sebab bisnes ni bukan untuk semua orang. Maksudnya saya self-employed. You buat part time untuk tambah income. Sebab bisnes ni is different level punya stress. Kalau ni pun dah tak boleh handle, bukanlah saya doa, tapi you make sure you can handle this first. Kalau you dah graduate daripada handle bekerja dan bisnes dalam keadaan you very happy, then you can always consider untuk buat bisnes full time. Tapi kalau ni pun kita tak mampu nak handle, jualan kita pun tak mampu dapat banyak untuk cover expenses and everything, what do you expect bila you buat full time? Biasanya orang tak buat FULL full time, dia akan buat FOOL full time. Dia membazir masa. Macam mana nak join training? Hari ni dan esok kita ada dekat IDCC Shah Alam. Sebenarnya kita buat training Grow Business Bilaju 2 hari. Macam mana nak jadi kaya, Neng? Nak jadi kaya berniaga lah. Kerja pun kaya juga. Gaji 600, income 37,000. Depends pada Hanis. Gaji 600 ni kerja apa gaji 600 ni? Zaman sekarang mana ada gaji 600? 1,700 lah. Bukan masalah kerja engkau dah ni. Ni masalah kau silap pilih kerja ni. Macam mana nak grow sales dekat TikTok? You kena buat branding dan juga the response. You buat branding, content, and then the response, you buat live untuk beg kuning, you buat iklan ads untuk beg kuning. Boleh? Saya Brunei. Brunei. Brunei tak ada beg kuning. Brunei. Brunei 600. Okay, sorry. You Brunei 600 apa? Dolar ke ringgit? Brunei gaji minimum tak ada I don't know. Kalau homestay dan hotel, marketing branding yang jenis macam mana? Homestay dan hotel, tuan ada homestay dan hotel. Kalau homestay, dolar Brunei, okay. So $600 Brunei, I don't know ringgit Malaysia. You cakap tadi 3,000, 7,000 tu ringgit You dapat commission from your business. Homestay, untuk jawab homestay dan juga hotel, kena ada USP Tuan Khairi. Kena ada USP, keunikan. Kalau sekadar kita ada homestay dan juga hotel, you cannot compete with others. You kena ada satu keunikan, baru orang akan datang. Otherwise, how can you charge more? Kan? Kalau sekadar homestay biasa kan. Homestay ni adalah satu bisnes yang mudah orang tiru dan duplicate, betul tak? Kalau hari ni anda boleh dapat banyak duit, tiba-tiba esok ada 2-3 biji rumah yang buka homestay yang sama berdekatan dengan anda, you will lose your potential customer. Tapi you akan boleh bertahan bila mana you bukan buat homestay. You kena ada USP homestay, keunikan. Ada orang ada kolam, USP dia kan. Depends USP. Okay, otherwise you akan stuck dekat just another homestay, just another hotel. Okay, saya cari job baiki barang elektrik, baiki bisnes masuk. Okay, Syam. Tuan bagi tim untuk close deal dengan pihak sekolah, produk, jersey, baju rumah sukan. Pergi jumpalah, apa lagi Akil? Apa tipsnya? Kerja Akil adalah dapatkan sebanyak mungkin sekolah. Pergi ketuk, hantar proposal. Ketuk, hantar proposal. Ketuk, hantar proposal. Dia akan ada Pareto Law, 20% akan ada sales. Kalau jumpa 100, buatlah conversion rate kita. Dapat tak 10%? 5 ke 10%? Ke boleh naik push lagi 20%? So key dia adalah lebih, the more you submit your proposal, the more chance you dapat close. Saya my step N41 di Putrajaya baru berapa hari ni dah sakit otak. Apa pandangan tuan kalau berhenti? Apa itu my step N41
Apa tu My Step? Sorry, saya pernah dengar My Step. Tapi apa tu My Step? Kerja kerajaan Saya fruit supply B2B ada tips tak nak elakkan customer berhutang? Jangan bagi hutang. Itu tips dia. Supply B2B, apa tips tak nak buat customer hutang? Jangan bagi hutang. Itu je. Abang orang Aceh. Mana ada saya orang Aceh? Saya orang Malaysia. Tak klik Kelantan tak. Tuan, macam mana kekal bertenaga esok kelas lagi tu? Allah bagi tenaga, saya pun tak tahu. Nasi Iskandar NS Bistro. Waalaikumsalam. My Step tu program kerajaan untuk cari kerja. Baik. So kalau tuan stres, hidup kita ni kan, dia atas apa makna yang kita bagi. Apa makna yang kita bagi kepada sesuatu perkara. Okay. Akan memberi kita satu permainan emosi yang berbeza. Apa makna dia? Ada orang bila sesuatu perkara buruk berlaku, maka dia kata inilah pengakhiran. Tapi ada orang bila suatu perkara buruk berlaku, dia kata apa? Ini adalah permulaan. Benda yang sama, tapi bila diberi makna yang berbeza, dia akan memberi impak emosi yang berbeza. Jadi kalau tuan bagi tahu kerja ini menyesakkan kepala otak tuan, maka tuan akan dapat kesesakan kepala otak tuan. Tapi kalau tuan bagi tahu contohnya kerja ini adalah amanah Allah dan saya jalani latihan ini disebabkan saya bersyukur dengan rezeki Allah bagi. So tuan pergi dengan, tuan push diri tuan sebab ini tanda tuan bersyukur dengan rezeki Allah. Tuan akan bagi makna yang berbeza dan tuan akan ada semangat yang berbeza. So untuk semua, give meaning towards something. Dan biarlah meaning itu adalah meaning yang berbeza. Meaning yang memberi input semangat pada anda. Abang trade tak? Tak trade. Saya tak trade. Tapi saya investor, saya bukan trader. Means that saya letak dalam duit saya dalam saham, saya biar je. Sebab trader dia akan trade, saya tak. Macam mana nak cakap tak boleh hutang? Dalam masa yang sama nak jaga hati. Cakap je tak boleh hutang. Buat apa kita nak jaga hati orang? Tak perlu jaga hati orang. Yang penting kita jaga hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia ini kita kena jaga tak? Kena jaga silaturahim. Jadi tidak bermaksud tak boleh bagi hutang. Tak boleh. Macam tu kan. Tengoklah keperluan. Dan bagi tahu dengan elok. Okay. Macam mana nak buat marketing low cost kat TikTok? Ride on trend. Trend tengah naik, ride on it. Okay, buat konten tentangnya. Saya buat car wash, tinted dan PPF. Perlukah saya fokus antara satu servis dan stop yang lain? Fokus yang mana margin besar. Margin besar, fokus yang tu. Ini dah masuk kelas tuan dekat IDC. Buku ibu sampai sekarang saya simpan, insyaAllah. Datang esok lah tuan. Tuan Khairul Ismail esok. Datang esok. Tak payah rindu-rindu. Datang je esok dekat IDCC. Start kereta, datang. Tuan, macam mana nak motivate staff datang awal? Tuan sendiri buat macam mana ya di FE, boleh bagi tips? It's all start dengan culture yang kita bina. Dia tidak boleh tiba-tiba datang awal. Saya ingat lagi the first time saya buat make sure semua orang datang awal adalah saya datang awal. Jadi saya buat apa tau? Saya kata siapa datang lewat RM1, saya datang lewat RM50. So saya berlari tau pergi office sendiri. Saya berlari lewat seminit saya kena bayar RM50. Jadi staff kita tengok kita tak? Dah, tengoklah. Number one. Number two adalah of course number one is start with you. And then number two is
the way you build your culture dekat office. So pagi you kena datang, datang dan anda buat morning meeting. Alright, buat Asmaul Husna, doa duha, buat morning meeting, stand up meeting. Okay, alright. Daripada situ you akan nampak perubahan besar dalam you punya company. Bila dia just datang kerja, pagi tu tak ada any activity, yang tu dia datang lambat. Dia tak malu dengan kawan-kawan dia datang lambat. Tapi bila ada morning meeting, ada stand up meeting setiap pagi, maka dia malu datang lewat sebab bos tahu dia datang lambat. Boleh faham? Mr. Yogurt. Waalaikumsalam Mr. Yogurt. Macam mana nak kuatkan branding? Zaman sekarang senang je nak kuatkan branding. Content. Content is the key. Okay? Otherwise you kena spend dekat billboard, dekat banyak. Tak payah. Sekarang you focus on content. Okay? Right? Siapa yang join esok punya kelas ni tak tidur lagi ke? Kalau dia memang tahu, bos tahu dia sengaja datang lambat walaupun warning dah bagi, tak apa saya healing esok masuk kelas. Tak payah. Bila bos dah bagi warning letter bukan warning, dia kena bertulis letter. Warning tu mesti diletterkan, bertulis. Kalau cakap mulut, dia relax je. Bagi warning letter 1, warning letter 2, morning letter 3, bye-bye lah. Morning meeting, simple je. Apa yang awak buat semalam, apa awak nak buat hari ni. Itu je. Apa buat semalam, apa awak buat hari ni. Apa awak plan nak buat hari ni. Setiap orang, 1 minit cakap, semalam saya buat ni, hari ni saya nak buat ni. Okay, next. Semalam saya buat ni, esok saya buat ni. As simple as that. Jangan cerita company kecil, company besar pun. Macam dekat Proton, masa saya jadi engineer di Proton, setiap pagi never miss morning meeting, never miss stand up meeting. Untuk engineer R&D tau. Maksudnya nak jadi engineer R&D ni pandai-pandai lah, senang cerita kan. Itu pun kita buat stand up meeting. Team tu start business dan buang rasa takut dan malu. Start je lah tuan. Start je. Mula bisnes ni tak payah tip sangat. Dia bermula je. Nak tip apa lagi? Ramai orang kerja dia minta tips je. Buatnya tak kan? Buat je. Right? Bila you buat, you focus on progress, insyaAllah. Macam mana nak buat pesaing rembat tim kita yang dah ajar lama dari zero sampai pandai? Jangan hanya ajar mereka skill, but then ajar mereka your purpose of doing business. Okay. Syukri team building. Nama team building. Macam mana ni? Nama team building. Apalah, gurau ya tuan. Jadi, jangan hanya ajar skill, tapi ajar purpose. Why? Kenapa kita buat apa kita buat? Alright? So, bila mana orang tinggalkan kita, meaning purpose hidup dia berbeza lah dengan kita. So, siapa akan stay? InsyaAllah orang yang ada purpose yang baik, purpose yang sama. Bila orang yang ada purpose yang sama, like-minded people duduk dalam satu company, insyaAllah, alright, dia akan, the company will grow. Tuan Amali, kalau baru nak start business content, sehari selalu berapa? Tak payahlah tanya sehari berapa. Kau buatlah berapa pun content sehari, tak ada masalah. Tak payah ada satu benchmark. Kalau saya kata 100 macam mana? Tak juga kan, tak boleh juga kan. Alright.
Kalau saya kata 10 pun, susah lah tuan, banyak sangat. Okay, mula dengan apa yang boleh you buat. Lama-lama you increase the frequency. Version 1 is better than version none. Buat satu lebih baik daripada tak buat apa-apa. Boleh faham? Adakah kena buat brand setiap hari untuk kuatkan branding? Adakah kena buat setiap hari untuk kuatkan branding? Ya, setiap hari. What is branding? Branding is all about feeling. Apa orang rasa terhadap you. Okay, apa yang orang rasa terhadap you. So feeling ni macam kita develop dengan masa kita nak bergewer lah. Nak bergewer is like berkapal. Adakah you buat kerja tu sehari atau you buat hari-hari? Good night, jangan tidur lambat tau. Good morning, selamat pagi kan. Hari-hari buat. Lama-lama baru orang jatuh cinta. Bila orang jatuh cinta tu lah, begitulah. So branding is nak buat orang jatuh cinta. Nak buat orang jatuh cinta dengan brand kita. So it's a continuous punya effort. Correct, Mengayat. It's a continuous effort. So how can you buat nak suruh orang fall in love? Melainkan you memang betul-betul ni handsome ke apa kan. Pagi-pagi perlu senaman ke tuan? Bagi semua cergas, kadang lemah. It depends. Bagi saya makanan tu paling penting. Bila you tak jaga makan, habis. Okay? Saya rasa tak boleh lah. I need to drink. Wah. Okay, ada lagi soalan? Silakan. Sambil-sambil saya tak tidur lagi ni. Nak tidur dah sebenarnya, tapi sebab hari ni saya buat training dekat IDCC. Jadi saya rasa macam ramai orang dia ada masalah dalam bisnes dia. Jadi saya macam bersalah sikit lah kalau saya tak selesaikan whatever question dalam kepala otak. So saya bantu mana yang boleh lah, insyaAllah. Assalamualaikum tuan. Tuan dah macam ras Blood Brothers. EMS Autospec. Siapa di belakang EMS ni? Siapa di belakang yang menulis EMS ni? Saya bukan macam gas, Blood Brothers. Gas tu macam saya. Apa saya macam gas? Gas macam saya. Dia tiru saja tadi. Ya Allah. Gas tu tiru saya. Kalau untuk tim perlu senaman ke tuan pagi-pagi, bagi semua semangat. Tuan tanya saya tanya balik lah. Perlu ke? Tuan rasa perlu ke? Oh Lan, sihat Lan Saya nampak Lan punya video makin bulat Lan. Makin bukan bulat, makin sihat. InsyaAllah cikgu dah. Salam tuan, saya nampak anak saya dah give up bisnes dia, saya tak pandai motivate. Tak apa, cik puan atau tuan, jangan motivate. I have one solution. I have one good, dengan izin Allah, solution. Bring your son or daughter duduk dalam circle-circle yang bagus. InsyaAllah automatic dia akan jadi, dengan izin Allah, baik. You don't need to motivate. You just bring he or she masuk dalam kumpulan yang bagus, usahawan yang bagus. Dia akan automatic. Saya ada satu pengalaman tau. Siapa nak dengar cerita? Salah seorang student kita yang belajar dekat college tau. Ni college tau. Jadi student kita yang kat college ni, dia memang ada satu masalah tau. Dia ada some problems lah. Dia ada family, dia ada internal, dia ada personal problem yang so like
Kan? Tapi Alhamdulillah bila dia masuk Fani Evo College, dia berubah. Sampai ada satu hari tu, dia buat presentation, ayah dia tengok dalam Zoom je tau. Ayah dia tengok dalam Zoom. Dia buat presentation dalam Zoom. Ayah dia memang happy. Silap saya ayah dia menangis tengok anak dia. So sebab dia apa? Sebab why? Because Alhamdulillah. Habis. Lampu habis. Sebab kita ni atas kita kawan kita, betul tak? Kita ni atas kawan kita. Jadi bila saya jujurlah sebagai tu, to be honest, Allah bagi ni Allah bagi. Saya dulu pun fail business. Saya memang saya bukan orang yang bernasib baik dalam hidup. Saya sentiasa saya anggap Allah sayang, jadi Allah uji kan. Tapi Allah bagi, Allah kata apa, di sebalik kesusahan ada kemudahan, di sebalik kesusahan ada kemudahan, surah Al-Insyirah kan. Apa kemudahan yang Allah bagi? Salah satunya adalah saya ada guru dan saya ada circle yang baik. Circle saya banyak bantu saya masa awal-awal dulu. Dia memahamkan saya apa yang saya tak faham. Dia menampakkan saya apa yang saya tak nampak. Mereka mengajak saya buat kebaikan. Saya first time pergi Mekah umrah. Saya pergi umrah pertama saya dalam keadaan tidak ada duit. Hanya salah satu disebabkan oleh circle. Kawan-kawan saya kata, jomlah pergi Mekah, Madinah. Saya pergi tak ada duit. Tapi Alhamdulillah takdir Allah baik. Sebab apa? Sebab ada sahabat. Alhamdulillah juga saya pergi haji, takdir Allah baik 2019. Juga because of my circle. Jom. Salah satu Allah. Astagfirullah. Salah cakap. Saya tarik balik. Allah nak bagi. Allah bagi, tapi Allah jentik hati. Saya tarik balik semua. Yang umrah tadi pun tak. Allah nak jemput haji dan umrah, tapi Allah datangkan asbab sahabat. Begitu. Tu kaedah kita fikir. Jadi sahabat ni sangat penting. Serius saya bercakap. Jadi kalau anda tak semangat, duduk dalam circle. Anda ada anak yang tak semangat, campak dia dalam circle. InsyaAllah. Saya doa dengan izin Allah, kalaulah mulut saya masin, you will see the difference untuk your son or your daughter. Dengan izin Allah. Lan, makin sihat, makin tak adalah. Biasa je. Macam mana nak bahagi masa live tugas hakiki urus bisnes? Tak payah bagi, buat je. Live ni tak payah bahagi masa. Kau buat je live. Tak payah bagi-bagi masa. Rasa nak buat. Dah penat buat, tutup. Itu je lah. Tak payahlah susah sangat. Tuan, macam mana nak naikkan follower konten? Macam mana nak bagi fokus semangat semula lepas dapat sale tinggi Ramadan hari tu? Fokus semangat pula. Kita bukan buat bisnes sebab semangat tau. Kita buat bisnes sebab kita ada roadmap. Kalau semangat baru nak berniaga, masak lah. Kalau down sebab personal issues, macam mana nak naikkan semangat balik? Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ngentak ni dia berkait dengan hati. Bila berkait dengan hati, dia berkait dengan iman. Bila berkait dengan iman, bila mana kita tengah down, ketahuilah bahawasanya bateri iman kita tengah low. Right? Ketahuilah bahawasanya bateri iman kita tengah low. Okay?
Jadi macam mana nak semangat kalau so kita kena buat kerja atas iman kita setiap hari. Kerja atas iman. Apa maksud kerja atas iman? Kerja atas iman ni maksudnya adalah kita buat kerja atas iman ni maksudnya kita bercerita tentang hebatnya Allah setiap hari. Hebat Allah, hebat Allah, hebat Allah, hebat Allah. Jadi kita letak Allah tu hebat. Tengok langit, ada ada awan, daripada awan tu turunkan air. Kalau kita ambil air ni, confirm jatuh dah. Tapi awan tu tak jatuh air. Hebat Allah letak awan ke atas. So semua hebat. Bagi mata kan. Cuba kita tengok, tangan kita, badan kita macam mana dia boleh gerak kan. Macam mana boleh gerak? Cuba fikir, macam mana tangan aku boleh gerak Macam like, do I need to do something which is so hard to make it move? Tak ya. It just move. Kan? Siapa yang buat? Allah yang buat. Hebat Allah. Kan? Cuba Allah letak tangan tu atas kepala kau. Kan susah. Tangan tu jadi telinga. Kan susah. Hebat Allah kan? Allah yang buat semua. Jadi bila Allah buat semua dan kita sebut, kita bercakap benda tu, apa jadi ke atas iman kita? Itu namanya buat kerja atas iman. Iman ni macam otot lah. Otot. Angkat berat. Lama-lama dia jadi tebal kan. So bila kita cakap, lama-lama iman kita buat kerja atas iman tu, InsyaAllah lama-lama bateri iman kita tu akan jadi besar. Jadi penuh. Jadi ada ruang dan peluang tak untuk kita down? Tak ada ruang dan peluang. Saya ambil contoh dalam surah Ad-Duha. Allah cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Allah kata apa? Demi waktu duha. Allah bersumpah atas waktu duha. Allah sumpah atas waktu duha. Kan? Maksudnya apa? Betul-betul Allah tidak meninggalkan kita. Allah tak tinggalkan kita kan. Dan Allah sebenarnya yang kayakan kita. Allah mendapati kita miskin, Allah kayakan kita. Kan? Jadi kalau kita faham dia ni, InsyaAllah, takdir Allah, kita tak ada rasa down. Saya bagi tahu jujur ikhlas, saya pun manusia biasa. Saya pun ada masa down saya. Tapi setiap kali down, saya cari makna yang baru dalam whatever berlaku kan. Macam contoh, saya belajar dengan salah seorang, saya rasa dia multi-millionaire yang memang kaya gila. Nama beliau malam ni ngantuk dah ni Haji Haji Imran. Saya belajar dengan Haji Imran. Apa saya belajar? Banyak perkara belajar dengan Haji Imran. Haji Imran ni multi-millionaire lah. So apa yang saya nak kaitkan dengan Haji Imran tadi, yang lupa pula saya. Astaghfirullahalazim. Fikir Haji Imran, lupa apa yang saya nak relate tadi. Saya lupa. Tapi anyway, apa saya cakap kalau anda boleh ni. Lupa pula apa saya cakap dengan Haji Imran tadi. Apa kaitan dia? Ya, belajar iman bila down. Saya faham tu. Belajar iman, saya tahu. Bila down, apa yang saya nak relate tadi dengan Haji Imran, saya lupa kat part mana tu. Saya tahu saya tengah bercakap tentang iman dan down, tapi kat mana tu? Sekejap. Saya pun ada masa down. Okay. Cool. Okay.
Okay, saya ada masa down. Okay, dekat dah. Apa yang aku nak relate dengan Haji Imran tadi? Apa aku nak relate dengan Haji Imran tadi? Ya Allah. Ingatlah. Apalah, kalau saya ingat nanti. So, saya seperti manusia biasa juga. Saya pun biasa down kan. Saya biasa down. Okay. Alhamdulillah. Allah bagi ingat. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Haji Imran bagi tahu kan. Dia tanya, kenapa kau solat? Dia tanya. Kenapa kau solat? Dia tanya saya. Haji Imran ni multimillionaire tau. Tapi Masya Allah, bila anda berkawan, bersahabat dengan orang yang baik, ingat Allah kan, dia menghidupkan hati yang mati tau. Haji Imran tanya, kenapa kau solat? Ada orang budak-budak dia kata solat sebab terpaksa, betul tak? Ada orang solat sebab nak duit. Tapi kalau lah keadaan, contoh tuan-puan ni, tuan-puan dah kaya, tuan-puan sihat, tak ada apa-apa dalam dunia nak minta apa semua, lepas tu kenapa solat? Saya pun fikir lama lah. Betul juga, kenapa solat? Ya, selain daripada kita nak masuk syurga kan. Sebab tu orang yang baik, orang yang bagus, dia solat bukan sebab dia nak minta, tapi dia solat sebab dia syukur. Dia solat sebab dia syukur. Bila saya dengar Haji Imran cakap macam tu kan, saya kata subhanallah, betul lah. Solat sebab syukur. Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukurnya kan. Solat sebab syukur. Subhanallah. Boleh faham tak? Solat sebab syukur. Subhanallah. Bila saya dengar tu kan, it transform me. Sebab syukur. Jadi bila saya buat training hari ni, saya buat training esok dengan izin Allah, kalau esok panjang umur, saya buat live malam ni, sebab saya syukur. Saya syukur Allah bagi saya hidup. Saya syukur Allah mudahkan urusan. Saya syukur dengan apa yang Allah bagi. Maka saya bantu orang sebab saya syukur. Saya terima kasih pada Allah SWT. Allah bagi, maka saya buat. Saya buat live. Tadi saya nak tidur lah. Lepas tu saya berkata, ramai lagi orang yang saya tak jawab soalan waktu tengah seminar tadi. Itu pun bukan semua orang masuk dalam live saya. Tak ada masalah pun. Mungkin anda tak masuk seminar tadi, anda join juga live saya, tak apa. No problem. Tapi ceritanya, saya, yelah, kalau boleh saya nak entertain everybody lah kan. Tapi itu saja kemampuan saya untuk saya dapatkan soalan kan. Tak sempat masa, jadi saya buat live lah. Jadi saya buat sebab syukur. Alright, saya buat sebab syukur. Buat sebab syukur lah. Tu je. Akan ada orang tak suka tak? Akan ada tak orang marah, tak suka ke, apa ke, bash ke? Tak apa lah, nama macam mana? Apa? What can I say? Orang tak suka macam mana? Nabi yang kekasih Allah tu pun orang tak suka. Kan? Buat habis baik pun orang marah. Buat biasa-biasa pun orang marah. Jadi minum air sajalah. Betul, Teacher Vini. Okay lah. Move on with God permission. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay.
sebab dah pukul 12, saya juga kena bertanggungjawab dengan sahabat-sahabat yang datang esok. Jadi esok pun ada a very long punya day. Esok saya ada training, and then malam tu saya akan ada kelas dengan saya untuk doctorate DBA saya. So esok habis training pukul 6 tu saya kena shoot terus balik untuk kelas online malam. Saya rasa dalam pukul 10 juga habis kelas tu, 10 malam. Saya pernah join seminar Encik. Wow, Encik. Boleh lah kau nak panggil Encik pun kau panggil lah Encik. Jangan kau panggil Pakcik sudah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, alright. Saya tunggu nak join Tuan Mastermind soon, insyaAllah. Teacher Vini datang training ke hari ni? Hari ni esok. Cara buat duit pada umur 17 tahun. 17 tahun buat affiliate. Amir buat affiliate, Meh. Itu je, Meh. That is your simplest way to earn money now. Buat affiliate. Saya pernah datang, okay, insyaAllah. So, bila nak ke mastermind? Kalau macam tu kan, bismillah, buat saja. Oh, nak beri presiden. Oh, saya tunggu. Tak payah tunggu. Saya ambil gambar lah. Apa tunggu pula. Saya terus ambil gambar lah. Mana aku punya kamera ni? Tu dia. Saja bagi. Allah masa senang mana dah dia bang. Si baik slot saya Slot saya esok petang. Assalamualaikum Abe. Waalaikumsalam Abe. Best rupanya dapat jumpa circle yang baru ni rupanya. Alhamdulillah, Allah bagi izin. Oh, dah register, tak sempat nak attend lagi. InsyaAllah. Okay. I think I need to go now. Sebab esok pun, even though kita ada training, kita juga ada komitmen untuk bangun dan tahajud, insyaAllah. Saya bagi tahu ni bukan nak tunjuk bagus tau. Saya nak ajak anda bangun tahajud. Sebab saya nak bangun tahajud. Jadi saya ajak anda bangun tahajud. So esok kita bangun tahajud boleh? So bangun tahajud semua. Paling tidak pun pukul 5. Paling tidak. Paling malas 2 rakaat. Kalau rajin buat solat tahajud, buat hajat, buat taubat. Okay, right? InsyaAllah. Thank you so much. Minta maaf hujung rambut, hujung kaki kalau silap salah. Yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Yang buruk saya. Okay, InsyaAllah. Jumpa esok dekat IDCC Shah Alam. Kita mula program jam 8 pagi sampai pukul 6 petang esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.